tahu macam mana nak cerita benda ni tanpa orang ingat aku reka. Tapi sumpah, kalau korang duduk tempat aku malam tu, korang pun takkan boleh tidur lena. Aku baru pindah rumah sewa ni lebih kurang 3 minggu masa benda ni start jadi. Rumah lama, teres setingkat dekat Pekan Kecil. Bukanlah cantik sangat, tapi sebab sewa murah dan dekat dengan tempat kerja, aku ambil je. Tuan rumah pun cakap rumah ni dah lama kosong, sebab tu banyak habuk sikit. Aku fikir normal lah, rumah kosong lama memang macam tu. Mula-mula semua okey, siang tak ada apa pun. Malam pun biasa je. Cuma rumah ni ada satu bilik kecil dekat hujung, sebelah bilik aku. Bilik tu memang kosong. Tak ada katil, tak ada almari, tak ada apa-apa. Aku jadikan tempat letak kotak pindah rumah je. Pintu dia pun aku tutup je dari hari pertama sebab malas nak tengok semak. Masuk malam ke-4 atau ke-5 macam tu, aku terjaga lebih kurang pukul 2 pagi. Bunyi tu yang kejutkan aku. Bunyi mesin jahit. Mula-mula aku blur lagi. Aku bangun separuh mamai, duduk atas katil, dengar elok-elok. Tek, 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 tek. Laju, berhenti. Lepas tu sambung balik. Tek, 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 tek. Aku masa tu terus fikir jiran. Sebab rumah teres kan, bunyi kadang-kadang memang boleh tembus. Aku bebel sorang-sorang. Siapa pula menjahit pukul 2 pagi ni? Lepas tu aku baring balik. Aku paksa diri tidur. Dalam kepala aku, benda ni tak pelik pun. Mungkin ada orang ejen kerja, mungkin tukang jahit, mungkin baju raya belum siap. Macam-macam alasan aku bagi dekat diri sendiri masa tu. Esok pagi aku bangun macam biasa, pergi kerja macam biasa. Aku pun dah lupa. Tapi malam seterusnya, benda yang sama jadi lagi. Tepat lebih kurang waktu yang sama. Pukul 2 lebih, tek, 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 tek. Kali ni aku tak terus fikir jiran. Sebab bunyi dia dekat sangat. Macam datang dari dalam rumah. Aku terus bangun, buka lampu bilik. Bila lampu menyala, bunyi tu berhenti. Terus senyap. Senyap jenis yang buat telinga kau rasa penyuh. Aku duduk diam atas katil, tunggu. Tak ada apa. Aku pun buka pintu bilik perlahan-lahan, intai lorong pendek antara bilik aku dengan bilik kosong sebelah. Gelap. Sunyi. Tak ada orang. Aku tutup balik pintu. Dalam 5 minit macam tu, masa aku baru nak baring, tek, 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 tek. Aku terus keras. Sumpah, masa tu memang bulu roma aku naik sebab kali ni jelas gila. Bukan dari luar rumah, bukan dari jiran. Bunyi tu datang dari bilik kosong sebelah bilik aku. Aku tak buka pintu malam tu. Memang taklah. Aku jenis bukan berani sangat. Aku cuma tarik selimut sampai tutup kepala macam budak kecil, baca apa yang patut dan tunggu sampai bunyi tu hilang sendiri. Esoknya aku terus tanya jiran sebelah. Aku tanya elok-elok, "Kak, semalam akak ada menjahit ke malam-malam?" Dia pandang aku pelik. Tak adalah, mesin jahit akak rosak dah lama. Masa dia jawab tu, entah kenapa, perut aku terus jatuh runtuh. Aku gelak je masa tu, buat macam aku tanya suka-suka. Padahal dalam hati, Tuhan je tahu. Malam ketiga, bunyi tu datang lagi. Tapi kali ni ada benda lain. Selain bunyi mesin jahit, aku dengar macam orang tarik kerusi perlahan-lahan atas lantai. Serek. Lepas tu bunyi macam kain dilurut atas meja. Dan yang paling aku tak boleh lupa, aku dengar macam orang mengeluh kecil. Macam penat. Macam orang dah lama tak tidur tapi paksa juga siapkan kerja. Aku terus capai phone. Tengok jam. 2.17 pagi. Aku siap rekod audio, konon nak buktikan dekat kawan aku tak gila. Tapi dalam rakaman tu, bunyi dia halus sangat. Jauh. Tak sama macam yang aku dengar dengan telinga sendiri. Dekat telinga aku, bunyi tu dekat. Sangat dekat. Macam cuma dipisahkan dengan satu dinding nipis. Esok petang tu aku balik kerja awal. Aku berdiri lama depan pintu bilik kosong tu. Dalam rumah terang, siang, panas. Memang tak logik nak takut. Tapi tangan aku mengegil juga masa pegang tombol pintu. Bila aku buka, memang kosong. Kotak-kotak aku ada dekat tepi. Lantai berhabuk sikit. Tingkap tutup. Tak ada mesin jahit. Tak ada kerusi. Tak ada apa-apa. Tapi ada satu benda yang buat aku terus tak sedap hati. Dekat lantai, hujung dinding, ada bekas macam garis halus-halus. Macam kesan sesuatu yang selalu digerakkan dekat situ. Macam kaki meja atau kaki mesin. Aku terus tutup balik pintu. Malam tu aku tak tunggu dah. Aku pergi tidur rumah kawan aku. Aku bagi alasan rumah panas sangat. Line internet problem. Aku tak cerita sebenar sebab malu. Takut orang gelakkan aku. 2 malam aku elak balik rumah. Malam ketiga, aku terpaksa balik sebab baju kerja semua dekat rumah tu. Aku fikir mungkin sebab aku penat sangat je selama ni. Mungkin aku stres, mungkin aku overthink.
Tapi malam tu lagi teruk. Pukul 2.12 pagi, bunyi mesin jahit tu start. Tek, tek, tek. Lepas tu laju. Lagi laju. Macam orang tengah kejar deadline. Aku duduk tegak atas katil. Jantung aku memang dah tak betul masa tu. Dan tiba-tiba aku dengar satu suara perempuan, perlahan sangat, macam berbisik dari celah pintu. Belum siap. Aku tak tipu. Aku dengar jelas. Belum siap. Masa tu memang aku terus capai kunci kereta, phone, beg, semua apa yang dekat sebelah aku. Aku tak tukar baju, tak tutup lampu, tak tutup kipas. Aku terus lari keluar rumah. Esoknya aku call tuan rumah. Mula-mula dia senyap je. Aku explain aku nak keluar awal, aku tak kisah burn deposit sikit pun. Aku cuma cakap rumah tu tak sesuai untuk aku. Lepas aku diam sekejap, dia tanya satu soalan yang sampai sekarang aku masih ingat. Awak dengar mesin jahit ke? Masa tu darah aku terus sejuk. Aku tak jawab terus. Aku tanya balik macam orang bodoh. Kenapa bang? Dia mengeluh. Lepas tu dia cakap, penyewa lama bilik tu memang ambil upah jahit baju dari rumah. Dekat-dekat raya, dia selalu berjaga sampai pagi sebab nak siapkan tempahan orang. Satu malam, dia meninggal dalam rumah tu. Kena serangan jantung katanya. Masa tu tempahan belum siap semua. Yang buat aku rasa lemah terus, dia sambung lagi. Penyewa lepas awak pun keluar sebab benda sama. Dia cakap setiap malam dengar mesin jahit dari bilik tu. Aku terus letak phone sekejap sebab tangan aku dah menggigil. Sampai sekarang aku masih teringat satu benda yang aku nampak masa kali terakhir aku masuk rumah tu ambil barang. Dekat bawah pintu bilik kosong tu, ada cebisan benang warna emas terkeluar sikit. Aku pasti 100% benda tu tak ada masa aku mula-mula pindah. Jujur aku cakap, sampai hari ni kalau aku dengar bunyi mesin jahit malam-malam, terus rasa lain macam. Kalau jadi dekat korang sanggup tak duduk lagi seminggu dalam rumah tu?